mandi pagi, ya, dan juga mandi waktu malam oleh seluruh badan. Itu cara yang paling senang, tak payah belajar, ya. Okey. Cara kedua adalah cara urutan. Urut, ya. Okey, macam mana? Pertama, bila letak becen 300, letak di terbalik supaya dia punya krim turun ke bawah. Kalau tidak, ketuk 3 kali supaya bagi di krim turun ke bawah. Turun ke bawah, just picit daripada tengah-tengah, picit. Okey, dia nampak, ya. Okey, bila masuk ini titisan ini pertama kena tangan dulu. Tangan, ya, suruh tangan, ya. Lepas tu bau. Kenapa? Dia ada rosemary oil, ada thymus oil, ya, minyak dia. Okey, lepas tu tangan depan sini, ya. Cuba semua buat macam ni. Ya, picit di sini, ya. Lepas tu picit di sini juga. Okey. Lepas tu setiap jari, ya. Ya. Lepas tu di muka. Di muka, sapu dan telinga. Okey, kalau anda putih, anda nampak muka saya sudah merah, ya. Okey, ini blood circulation. Okey, telinga ada 3 meridian point. Okey, lepas tu di bawah sini. Ini adalah untuk saluran oksigen naik ke otak. Lepas tu di belakang, tengah-tengah sini, kan? Ya, gosok. Lepas tu gosok kiri kanan. Alright, kiri kanan, ya. Kalau buat sendiri lah. Kalau isteri atau suami buat, gunakan cupping macam itik macam ni. Okey, picit. Alright, dengan krim, ya, bukan dengan tangan kasar, ya, sebab dia sakit, ya. Okey, lepas tu sapu ini, ambil lagi ini. Okey, sekarang pergi ke mana? Kepada telapak kaki, ya, telapak kaki, ya. Di tapak kaki itu tengah-tengah dulu. Itu kaki kiri, tapak di sini adalah untuk liver, hati. Picit, ya. Alright. Lepas tu dia punya thumb, dia punya Jempol. jempol di bawah, bukan tangan, ya, kaki, ya, jempol. Gosok, ya, gosok kuat sikit, ya, bagi dia feel, ya. Sebab itu adalah otak, untuk gelombang otak, ya, untuk otak. Lepas tu setiap dia punya jari. Lepas tu ambil ini tangan macam ni, knuckle, lah. Okey, lepas tu gosok kaki, gosok sampai tapak kaki semua. Lepas tu asas, ya, settle kaki kiri, pergi ke kaki kanan. Tapak juga kaki kanan, tengah-tengah adalah kidney, buat pinang, ginjal. Ya, tekan. Ya, lepas tu ibu jari dia punya jempol.